2 hari selepas kejadian tu, satu lagi berita muncul di ruangan bawah surat khabar. Seorang lelaki Cina ditemui mati di dalam tandas rumahnya di apartmen yang sama, kondominium Seri Anggun. Pintu berkunci dari dalam, tak ada kesan pecah masuk, tak ada kecederaan luaran. Laporan hospital mendedahkan punca kematian, mati akibat terkejut. Aku renung surat khabar itu. Dalam kepala aku, wajah miling muncul. Congsam merah, bau kemenyan, mata hitam kosong. Aku terfikir, adakah miling yang buat kerja tu? Dan satu soalan yang buat dada aku semakin sempit. Adakah aku mengambilnya malam tu selepas dia menghabiskan hutangnya